Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri peluang kepada ustaz, dan sekarang ini ustaz berada dengan seorang jemputan daripada anak Korea kampung Gombayu kita lah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Mungkin ni kali episod yang ke-6 kalau tak silap ustaz. Jadi insya-Allah pada kali ini saya ingin membicarakan satu topik yang penting lah, agak penting bagi kita semua lah, lebih bagi kita seorang yang beragama Islam, kerana topik ni banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, antaranya qul hal yastawil ladzina la ya'lamun walladzi qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Barakallahu azim. Dan ada ayat lain Allah sebut yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu antara ayat Allah SWT, yang mana ayat pertama Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Pada ayat kedua Allah beritahu kepada kita Allah akan angkat darajat orang yang beriman dan juga orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ayat untuk ada kaitan dengan topik yang Ustaz ingin bicarakan pada kali ini bersama dengan tetamu yang Ustaz jemput khas daripada kampung kita lah. Ustaz panggil Hilmi je, boleh? Adik Hilmi. Hilmi sekarang ni boleh secara ringkas lah Hilmi beritahu nama penuh dan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Hussein, boleh panggil Hilmi. Umur saya sekarang iaitu 20 tahun. Saya merupakan lepasan STPM di SMK Tunku Mahmud. Tunku Mahmud? Komputer Nasional je? SMK Sekolah Menengah Tunku Mahmud. Tunku Mahmud. Okey, Hilmi ni anak yang ketiga. Yang ketiga daripada adik-beradik. Ayah nama Hussein. Jadi Abah Hussein ni sekarang ni dia, ayah sekarang ni dia kerja apa? Ayah kerja apa? Taksi. Petani. Sekarang dia petani ya? Ya. Boleh tu dia bawa taksi kan? Jadi Hilmi sekarang ni anak ketiga daripada lima adik-beradik. Jadi ayah dia sekarang ni dia bertani lah dan sebelum tu Ustaz difahamkan ayah Hilmi ni dia bawa taksi. Lepas tu mak jahit dia. Jadi mak Hilmi nya jahit. Jadi kita nak cungkil kita nak share dengan anda semua pada kali ini. Maknanya Ustaz beritahu tadi kan topik pada malam ini yang Ustaz sebut ayat tadi, iaitu berkaitan dengan ilmu. Ilmu ini merupakan satu benda yang sangat-sangat penting kepada kita semualah. Jadi Hilmi ni Ustaz difahamkan bahawasanya dia ni seorang yang hebat. Dia belajar bagus. Dan dia dapat muid bahasa Inggeris bahasa Inggeris 4.0. Maknanya tinggi lah. Jadi pihak sekolah skor ramai di antara sahabat-sahabat dia juga yang dapat 4.0 muid. Jadi kita ni sekarang ni nak boleh bahasa Inggeris tinggi ni payah taklah bukan benda yang mudah lah sebab bukan bahasa kita. Kita dilahirkan oleh mak kita tu kecap Melayu kan ni. Kecap Melayu bukan kecap putih. Ayatnya nak belajar bahasa Inggeris sesuatu yang perlu pengorbanan, perlu rajin, jangan malah. Jadi Ustaz nak tahulah daripada Hilmi sendiri bagaimana Hilmi boleh mencapai target 4.0 dalam muid. Boleh Hilmi cuba kongsikanlah. Mungkin ada Pertamanya, kalau semua nak tahu, di STPM ni kami akan belajar banyak subjek. Tapi di sekolah Tunku Mahmud ni saya ambil 4 subjek teras, iaitu bahasa Melayu, pengajian am,
geografi dan juga sains sukan. Dan ditambah juga dengan MUET. Jika adalah anak-anak ataupun sebaya dengan saya yang akan di STPM nanti, akan juga mereka ambil MUET ni ya. Di STPM ni ada juga guru-guru MUET lah. Okey, lepas tu jika digabungkan dengan semua subjek ni, semestinya dalam satu jadual harian tu termasuk juga dengan MUET. Dalam satu hari tu kita akan juga sibukkanlah dengan kerja-kerja sekolah, kerja khusus yang diberikan di setiap subjek-subjek. Jadi untuk fokus setiap subjek tu memerlukan banyaklah pengorbanan dari segi masa, yang penting juga mental dan juga fizikal lah yang kita perlu korbankan. Sebab tekanan yang kita dapat setiap hari untuk belajar, faham semua subjek tu tidak mudah semestinya. Jadi yang pertamanya yang saya boleh nasihatkanlah melalui pengalaman saya, kita perlu pandai uruskan masa semestinya. Sebab walaupun kita tengok 5 subjek je, tak sebanyak di peringkat SPM, tapi 5 subjek ni merupakan subjek yang killer lah semestinya bagi saya. Sebab susah. Walaupun orang pandai remeh lah. Buku tebal-tebal dah. Tebal. Nak kalau macam yang ambil sejarah sejarah tu ada 100 bab dia kena hafal. Tapi kalau dalam peperiksaan tu 4 topik je dia tanya. Jadi kalau STPM ni bukan mudah lah untuk saya katakan, yang memerlukan banyak pengorbanan dari segi masa, tenaga dan juga mental lah semestinya. Okey, kalau untuk MUET ni saya fokuskan apa yang diajarkan oleh guru dalam kelas. Semestinya MUET ni antara salah satu subjek yang sedikit lah, kalau dalam masa seminggu tu mungkin dalam 2 hingga 3 jam je. Kalau dibandingkan dengan subjek-subjek teras yang utama, macam tadi saya cakap 4 subjek tadi, semestinya MUET ni paling sedikit lah masa dalam seminggu tu. Jadi saya menggunakan masa yang sedikit tu sekiranya dalam kelas, saya semestinya fokus lah semasa madam ataupun teacher mengajar dalam kelas, cuba tanya mereka apa yang kita tidak faham. Semestinya bahasa asing kan, semestinya kita tidak faham. Jadi MUET ni semestinya kita kena tahu yang pertama, yang paling penting lah bagi saya, iaitu teknik menjawab. Teknik menjawab ni sangat penting sebab menjawab tu cara lisan kau secara tulis. MUET ni dia ada 3 kertas. Listening, speaking, writing dan juga mendengar, menulis, bercakap. Speaking. Dia ada mendengar, listening, speaking, writing. Ada lagi ya? Ada 3. 3 cukup. Belum. 3. Jadi setiap kertas yang kita ambil tu semestinya dia ada format yang tertentu lah. Dia kena faham. Semestinya kena kuasai lah untuk kalau nak skor kalau di peringkat universiti dia memerlukan. Di antara 3 tu mana paling susah? Kalau bagi saya writing lah, sebab dia paling klise lah. Kena ikut semua format. Sebab MUET ni bukan di peringkat diiktiraf di peringkat Malaysia je, tapi diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kiranya MUET ni bukan bahasa digunakan dalam bahasa Inggeris dalam Malaysia, tapi di peringkat luar negara lah. Sebab MUET ni di antara yang paling tinggi lah. Dan kalau di peringkat universiti memang penting lah. Kalau nak sambung diploma tu, MUET ni penting lah. Kalau nak disambung, kalau dia ada diploma, lepas tu dia nak sambung ke degree, dia kena ambil MUET dulu. Macam tu lah. Kiranya kalau MUET ni, yang pertama saya cakap tadi, kena tahu teknik menjawab. Macam mana nak tahu teknik menjawab tu? Semestinya kalau dalam kelas, cikgu akan take note lah. Korang kena take note lah apa yang dicakap oleh guru. Dan kalau tidak faham, kalau rasa tertinggal tu, kena cepat-cepat tanya supaya kita markah yang macam writing tu dia ada 2 part, tak silap saya.
part yang pertama email dan juga essay tu. Part yang pertama email tu semestinya banyak yang membuat kesalahan sebab Apa dia email? email dia macam boleh email dalam bahasa Inggeris lah. Oh, okey. Email tu ya agak susah lah bagi saya sebab kita ni bukan duduk sini, bukan hari-hari guna bahasa asing. Dan duduk besar ni kecek Kelantan setiap hari memang bahasa Inggeris tu memang bodoh lah. Mencabar sikit. Maksudnya kalau nak improve vocab tu, kalau saya selalu saya sukalah tengok konten-konten bahasa Inggeris. Kalau kat TikTok tu tengoklah podcast ke, tengok konten yang berdasarkan masalah lah cakap Inggeris tu. Walaupun tak faham tapi kita boleh faham flow cerita yang apa yang nak disampaikan. Macam itulah kalau saya nak improve bahasa Inggeris. Yang kedua iaitu saya selalu mendengar lah muzik bahasa Inggeris. Lagu bahasa Inggeris. Walaupun tak faham tapi kalau rajin tengoklah subtitle dia tu. Lirik lah. Lirik kita cuba faham apa yang tu. Sebab kalau dari writing ni yang paling penting dia nak tengok iaitu grammar lah. Grammar ni mestinya bukan semua yang perfect grammar. Adalah salah. Kalau saya pun banyaklah salah tu. Tapi kalau setidaknya kita tidak membuat banyaklah kesalahan grammar yang kalau pemeriksa baca tu macam smooth je lah. Walaupun ayat-ayat yang simple tapi dia betul lah dari segi grammar betul lah. Betul lah daripada kurangkan kesalahan. Kurangkan kesalahan tu. Lepas tu yang pertama tadi saya cakap teknik menjawab. Yang kedua iaitu banyakkan latihan lah bagi saya. Sebab kalau kita tahu bahawa bahasa Inggeris ni bukan bahasa kita, bahasa asing dan kita tidak guna hari-hari lah. Kalau yang guna hari itu insya-Allah lah boleh skor lagi lebih tinggi daripada saya, mungkin band 5 ke 5 plus. Saya ni band 4 je. Tapi kalau band 4 tu kalau masuk U tu, university di peringkat degree tu agak senang lah berbanding daripada 2.5, 3 macam tu. Sebab kalau band 4 ni dikira macam kalau di peringkat SPM macam A minus macam tu lah. Okay. Kalau ni banding kalau dengan result SPM. Mudah lah untuk kita apply mana-mana universiti, mudah lah. Kalau macam universiti yang di peringkat yang lebih tinggi macam merit dia tinggi, semestinya major dia nak pelajar yang bijak dalam bahasa Inggeris. Contohnya kita boleh tengok UM semestinya full kalau macam nak present sesuatu memang fully English lah. Kalau saya tanya senior. Kalau masa Melayu tu mungkin adalah UKM, UiTM macam tu je. Tapi kalau macam kos-kos macam pendidikan tu memang semestinya muat ni kena strong lah bagi saya. Okay, yang kedua tadi kena rajin buat soalan. Soalan ni semestinya kalau saya, cikgu akan peringkan soalan pasia. Sebab apa kalau buat soalan pasia ni? Sebab selalunya setiap tahun soalan ni pattern dia sama je. Jadinya kalau buat soalan setiap hari, kalau rajin buat setiap hari, kalau paling malas lah sehari tu buat satu set je, satu tahun je kalau saya lah. Sebab jadual kita kan pack setiap hari tu. Lepas tu kelas pula, kelas tambahan habis pukul berapa? 4:30. Lepas tu kalau ada kelas malam letih pula. Kalau saya ambillah, curilah masa yang tertentu. Awak rasa macam nak tunggu ayah kat sekolah macam lepas kelas tu, bolehlah buat soalan objektif tu. Dia macam siapkan dalam satu hari tu satu set supaya kita boleh tahu macam mana pattern soalan tu. Sebab walaupun kita tidak faham flow cerita, kalau bagi saya tengok teks dia pun macam mengarut dah. Macam tak faham pun dia punya cerita apa entah. Tapi kalau kita tahu teknik yang betul, kalau kita buat hari-hari, semestinya kita boleh tahu, kita boleh highlight mana keyword dia, mana apa yang dia nak sebenarnya dalam soalan tu. Itu yang kedua lah. Yang kedua bagi saya. Yang ketiga, macam saya cakap, kena banyak tanya pada cikgu. Sebab muat ni tak mudah sebenarnya nak skor. Kalau macam yang pandai BI pun sebenarnya rajin kalau macam kalau nak skor muat ni, tak sebenarnya kalau dia pandai
dia boleh tinggi. Sebenarnya kalau buat hari-hari tu semestinya siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Sebab saya pegang pada satu kata cikgu saya cakap ni, kejayaan ni bukanlah untuk orang pandai, tapi dia untuk orang yang rajin berusaha. Jadi kalau kita rajin tanya cikgu bagaimana nak skor ni. Kalau macam saya peringkat SPM dulu saya dapat B solid je. Target dapat A tapi rezeki B solid je. Nak buat macam mana kan? Tapi saya ambil peluang di peringkat STPM ni, saya nak skor lebih tinggi lagi daripada SPM. Saya nak tebus kesalahan saya dengan meningkatkan lagi prestasi saya dari segi BI ni. Sebab bahasa Inggeris ni merupakan salah satulah subjek favourite saya. Jadi saya nak buktikan bahawa walaupun saya dapat rendah di peringkat SPM, tapi dengan mengambil muat yang di mana kata susah lebih berbanding 2 kali ganda lah daripada SPM tu, tapi saya sahut cabaran tu untuk buktikan bahawa tanggapan orang tu salah, bahawa muat ni senang je kalau kita tanya cikgu, buat soalan hari-hari. Kalau bagi saya lah. Okay, yang keempat, bagi saya yang paling penting iaitu study group lah. Buat study group dengan rakan-rakan. Sebab seperti yang saya cakap tadi, muat ni ia ada part writing, listening, juga speaking. Speaking tu semestinya kena buat dalam grouping lah. Dalam grouping, bedanya kena walaupun elak secara mana pun, memang kena cakap dalam Inggeris lah. Kalau dia macam cakap. Kalau speaking ni dia cikgu akan bagi group lah. Sebab setiap group tu dia ada dalam 4 orang. Dia akan bagi lah kandidat A, B, C dan juga D. Kiranya nanti speaking yang sebenar waktu je hak kita berlatih, hak kita kecek hari-hari, waktu je. Cikgu bagi topik tu macam mana? Cikgu bagi topik random. Kalau macam kerja sebenar tu, kena akan bagilah topik random. Okey. Kiranya kalau kita speaking hari-hari dengan sains-sains, walaupun nampak macam bunyi Kelantan, macam ayat betul-betul macam sikit, kadang-kadang BN, kadang-kadang BI bunyi tak apa. Bunyi bodoh. Bunyi bodoh. Tak apa. Asalkan kita praktis hari-hari. Sebab nak kecek BI ni bukannya ambil masa sejam, hari. Ambil masa yang lama jugalah untuk fasih fully English ni. Bukan dia tu ke? Slang dia. Slang tu bukannya sehari tu bunyi dah British. Macam gitulah. Kalau bagi saya ni memang minat dah BI, tapi bagi saya ni kalau nak speaking tu mudahlah bagi saya sebab grammar dan vocab saya banyak dah. Cuma kalau nak chemistry, menambahkan chemistry, orang kata macam ikatan dari kumpulan tu macam song dok. Kalau kena tengok ni macam wow. Macam wow lah. Grup ni macam bisa lah. Baguslah. Sebab dalam satu grup tu ada 4 orang kan. Cikgu akan susung setiap peringkat. Macam kalau saya kandidat D paling tinggi. Kandidat A sedar-sedar. Lepas tu C ni macam paling lemah. Lepas tu B ni macam biasa. Capu. Macam cikgu nak tolong lah. Kalau saya ni kandidat D lah, boleh guide lah. Boleh guide. Kalau macam speaking ni paling mudah sebab kandidat D ni paling macam bijak lah, macam grammar banyak, fully English, boleh kecek, lacak. Boleh tolong lemah ni, macam dia ada lekat-lekat macam tiba-tiba dia ingat, kita boleh tolong dia. Dia macam, memanglah kita nampak macam kita boleh markah, tapi sebenarnya dua-dua boleh markah. Sebab kita ada chemistry dalam grouping tu. Sebab kalau speaking ni, tak sebenarnya dia memanglah ada markah individu. Mula-mula tu ada markah individu sebab 4 orang akan kecek secara individu. Dia bagi topik atas meja tu, dia bagi template dah. Mula-mula tu akan kecek A, B, C, D. Lepas tu yang round kedua tu dia akan kecek dalam grouping. Kayaknya apabila kita buat hari-hari kecek dalam group ni, kita akan tertukar lah siapa yang nak mulas, siapa yang nak kecek on ni, siapa yang nak kecek on ni, siapa yang nak tolong, macam gitu. Lepas tu siapa pula nak menamatkan perbualan tersebut.
Dalam speaking ni dia ada masa dia. Saya tak ingatlah berapa masa, dah lebih kurang 10 hingga 15 gitu lah kalau grouping. Kalau individu 5 minit kot. Tak silap saya. Sekejap je. Kira macam Yobi macam soalan. Individu Yobi soalan lah. Soalan dalam bahasa Inggeris lah. Dia macam Yobi situasi atas. Lepas tu Yobi soalan bawah. Macam kita kena fikir dalam masa cepat untuk jawapan. Ya akhir masa lah. Kira macam kita boleh bawa kertas. Macam nulis-nulis sikit. Tapi tak kot nulis belakang. Macam tulis point je lah. Kira macam kalau bagi saya kertas tu, individu tu, bagi saya janganlah tulis belakang. Apa kita nak ayat, kita tulis point yang penting lah. Macam isi betul-betul kita nak ayat kayak gini. Kira macam individu tu, kalau kita ayat 2 poin pun dah cukup benarnya. Tak payah banyak-banyak sebab bazir masa. Sebab soalan dia lebih dalam 3, 4 gitu, tak ingat lah. Kiranya masa tu amat penting lah untuk diuruskan pada masa tu. Sebab grup ini speaking ni bagi saya antara boleh saya senang lah nak score berbanding daripada writing, listening apa tu. Sebab speaking ni kita kecek je. Tak perlu warm up. Apa sebab kecek ni kata cikgu saya bagi tips, kecek ni awak kecek lah awak nak kecek apa. Walaupun bunyi budu pun tak apa. Kita kisah pun benar. Tapi nak tengok awak yakin. Lepas tu kecek tu lancar. Walaupun sekat pun, walaupun ada macam tak apa. Awak kecek lah. Awak ayatlah point. Sebab ia nak antara ia nak judge-nya iaitu point kita nak kecek tu jelas ke tak. Walaupun huraian kita sikit apa. Asalkan point pendirian kita tu ada lah. Point ada lah, ada point lah. Ada pendapat sendiri lah. Lepas tu itu individu. Lepas tu kalau grouping tu saya lah sebagai kandidat kena urus lah. Sebab saya pakat dengan sayang saya macam siapa nak start dulu. Tu saya start lah. Start tu. Tu macam kalau ada siapa-siapa lekat tu, tolonglah tu. Sebab grup ini nak macam ada suasana macam beach je. Macam kecek straight forward gitu lah. Tu saya sebab kalau awak speaking ni paling mudah lah. Sebab ia kecek santai gitu ya. Taklah formal sangat ayat tu. Dia macam gitu lah. Kalau speaking gitu je lah. Lepas tu listening bagi saya pada masa tu agak ngantuk juga sebab kita 3 paper tu kena buat sekali dalam satu hari. Macam ngantuk lah. Sebab pagi tu writing, lepas tu tengah hari tu listening pula. Memang satu lagi saya tak ingat. Ada 4, jalan ada 4. Dia ada reading. Reading, writing, listening dan juga speaking. Speaking ni dia akan buat awal sikit. Mungkin dalam seminggu awal. Lepas tu 3 paper tadi, reading, writing dan juga listening tadi, dia akan dalam masa sehari, 3 kertas tu. Kiranya reading ni antara saya ayat tadi, kena buat banyak latihan, tanya cikgu, kena dalam satu hari tu jangan buatlah sosek tu. Disiplinkan diri lah. Lepas tu untuk listening ni bagi saya ngatur lah sikit. Memanglah kalau bagi saya tak digalakkan buat hari-hari, kalau rajin buat hari-hari. Sebab listening ni kita ni bukan dengan jelas sangat pun dia ayat. Kalau nak bagi tips tu, bagi saya listening ni kena fokus ke apa dia ayat tu. Macam dia akan bagi masa untuk kita baca soalan tu sepintas lalu. Dia akan bagi skrip bagi soalan tu. Lepas tu dia listening ni dia akan macam reading juga. Dia ada jawapan, cuma listening ni melalui audio. Ianya dia akan wirahan. Lepas tu dia suruh kita tengok sepintas lalu. Masa kita tengok sepintas lalu tu, kita highlight lah sikit-sikit gapo macam kata kerja lah, keyword dia akan jawab, tanya lagi. Macam saya akan highlightkan kata kerja. Sebab nanti dalam audio listening ni semestinya dia dalam bentuk perbualan. Macam perbualan lah. Ada dua ni lah, 2 karakter lah, 2 orang lah. Macam gitulah soalan ya, 2 karakter macam buah gitu. Mana kita kena faham lah. Kena faham gapi yang buah tu. Topik je tu. Sambil kita tengok gapi kita kena tanda titik. Tu
Lama masa. Masa lebih kurang 15 kot. Dia ada berapa part dalam tu tak ingat. 3 part tak ingat. Dia situasi berbeza-beza. Kiranya bagi saya pun kalau nak dengar dalam bahasa Inggeris pun memang agak payah lah sebab dia catch tu Mungkin tak berapa jelas tak boleh. berapa jelas lah. Macam kita pun tak faham kot. Bukannya catch Kelantan Inggeris tu. Ya. Itulah. Bagi saya macam ngantuk lah. Saya pun agak ngantuk juga masa tu. Tapi tahan lah sikit. Sebab listening ni saya boleh catch up juga. Makan hok tinggi juga. Tapi berbanding dengan speaking lebih tinggi. Saya boleh ni. Sebab speaking saya boleh band 5. Saya boleh 71 per 90. Kira band 5 dah tu speaking. Kalau untuk listening ni saya dapat 60 je. Sebab tak semua saya boleh dengar. Tapi kalau tip untuk bagi saya bagi kepada anda semua, iaitu makanlah kelak, boleh makan kelak dari tu untuk tahan ngantuk. Lepas tu yang kedua itu fokus. Kalau bagi saya kalau nak buat latihan tu boleh. Kalau rajin buatlah latihan seminggu sekali kau dengar audio tu untuk latih kita dengar apa yang nak sampaikan. Sebab madam teacher saya pun ada juga galakkan untuk buat dalam seminggu tu bolehlah dengar audio. Sebab madam saya ni ada juga kadang-kadang latihan untuk listening. Bukan dia nak setiap hari dah ni reading, speaking apa tu. Kiranya kalau untuk listening ni untuk pendengaran kita ni macam correct link lah sikit, macam dengar betul-betul apa yang nak sampaikan tu. Sebab listening ni orang ayat mudah juga nak ni. Ya atas orang lah. Atas orang. Dia learn ni kan macam kemudahan learn ni ada kan. Maknanya bagi Ustaz sendiri saya rasa banyak app learn ni kan. Kita boleh guna pakai benda tu kan. Maknanya kita boleh cuba share sekali kan. Boleh je. Kalau nak minta dengan cikgu pun boleh. Sebab cikgu selalunya ada lah bahaya-bahaya tu. Kalau rajin, kalau nak mantapkan lagi kita punya English lah. Sebab kalau nak lebih tinggi kita punya markah tu setiap part tu macam listening apa tu, macam mudah lah kita nak dapat target lebih tinggi. Sebab setiap band tu dia ada markah je. Sebab part kertas tu kita akan capur semua. Lepas tu dia akan tengok lah berapa band kita. Macam saya band 4 rasanya 210 ke atas akan dapat band 4. Markah saya 240 lebih rasanya. Saya dapat band 4. Tak ada rezeki ni dapat 4.5. Tapi rasanya alhamdulillah dapat band 4 tu sebab antara yang tertinggi juga. Jadinya kalau rajin memang kita kena usaha lebih lah daripada orang lain. Sebab tadi dah cakap 3 paper. Yang last ni iaitu writing. Writing ni bagi saya agak susah sebab writing ni memang dia tengok dari segi grammar kita yang paling penting lah. Grammar, penulisan, cara pengolahan ayat kita lah tu. Kiranya kalau writing ni memang kena ikut dia punya betul-betul tengok dia punya format. Lebih-lebih lagi kalau macam email part 1 tu memang kena dia bagi teks, lepas tu kena jawab so-so apa yang nak tu. Macam ayat macam email tu ada 20 ayat. 20 kita kena jawab. Tak boleh tinggal so pun. Dia macam mana lemah tu tak apa. Tulis je. Walaupun kita jawab dengan pendek, tapi kita minimalkan kesalahan grammar tu. Sebab kalau writing ni, seperti saya ayat tadi, kita kena juga buat banyak latihan. Latihan bukan setakat latihan je, kita kena rujuk juga dengan teacher atau pembimbing kita. Sebab semakin banyak kita buat latihan, semakin banyak kita buat rujukan dengan cikgu, kita akan improve kita punya grammar dan kurangkan kita punya kesalahan tu. Sebab kalau part writing ni, dia nak tengok kita punya cara penulisan tu. Walaupun kita punya grammar agak biasa, vocab kita penggunaan bahasa Inggeris kita macam ayat, macam budak je satu, tak apa.
asalkan betul lah. Gitu. Ya kalau kat writing ni tak apa. Kalau salah banyak pun macam-macam simple je ayat ya, tapi tak apa. Asalkan betul ayat asal tu. grammar, asal grammar betul. Betul lah. Penting lah. Walaupun kita tulis ayat panjang-panjang jelo tak agak apa, tapi grammar tak guna. Kalau tak guna juga. Baik buat ayat hot simple, ringkas, tapi macam memenuhi lah gap yang nak tu. Faham lah, mudah faham. Mudah faham. Dia macam pengawas hok dia Excel tu macam budak ni gini macam begitulah. Lepas tu part 2 ni dia akan macam karangan lah lebih kurang. Part 2 ni agak susah bagi saya sebab penyataan yang bagi tu macam umum sikit. Umum macam saya tulis beautiful village macam gitu. Tapi macam kita mikir beautiful village ni macam umum macam nak apa macam nak buruk ke baik ke kelebihan ke kurangan ke macam gitu. Bagi saya untuk tu awak boleh itulah macam saya ayat ni buat latihan dengan bersama dengan guru sebab cikgu madam ataupun teacher ni yang semestinya lebih arif lah daripada kita semua ni. Kalau ada saya objek dah tak apalah, boleh rujuk lah dengan dia. Tapi kalau saya rujuklah dengan teacher, dengan cikgu-cikgu supaya apa yang kita tulis tu tidak lari daripada skema sebenarnya. Sebab kalau writing ni kalau salah dia punya ni out lalu. Kosong lalu markah. Gitu. Dia macam out tangent, macam kosong markah. Dia habis. Walaupun kita tulis banyak-banyak tapi isi kita salah, isi main kita salah. Ada markah. Dia macam rugi lah. Tu saya ayat. Susah lah. Susah tu. Tu writing yang paling susah. Banyak cabaran lah. Banyak cabaran writing. Sebab tu lah Ustaz pasal pepatah Arab ada sebut manjada wajada. Mana siapa yang berusaha insya-Allah akan berjaya. Jadi sekarang ni keyword kita nak pergi sekarang ni bukan terletak pada bijak pandainya seorang tu. Jadi Helmi sebut bahawasanya kita tak pandai kita pandai sekarang ni, hak penting kita usaha tu. Walaupun dia pandai tapi dia malah. Bagi contoh dia pandai tapi dia malah. Nak capai target pahit kok. Tapi kita tak berapa nak pandai, tapi kita rajin usaha. Rajin usaha, malam pun bangun malam. Tapi jangan lupa jugalah di samping Ilmi sebut tadi, Ustaz nak sebut juga. Jangan lupa juga kita kena ingat Allah SWT. Walaupun kita sebagai pelajar, hak penting juga kita kena banyak doa. Supaya Allah terhati Ilmi. Betul tak? Kita kena banyak doa supaya Allah terik hati kita, dan kita kena banyak panggil berkhidmat kepada mak ayah kita, banyak tolong mak ayah kita. Itu antara panggil faktor yang boleh bagi semangat pada kita sebagai seorang pelajar. Maknanya kita boleh capai target tu. Antara faktor juga tu. Ada gitu Hilmi. Betul kan? Betul kan maknanya mungkin ini yang part terakhir lah Hilmi Tengok pada masa tu 30 dia tak maknanya boleh kecil alik. Maknanya part akhir ni mungkin Hilmi boleh beritahulah kepada adik-adik di luar sana sekarang ni hok akal ambil muat tu kan. Ambil muat maknanya apakah persediaan lebih kurang Hilmi sebut tadi dari segi mental lepas tu dari segi apa lagi semangat kita tu rajin malas kita tu kena jaga belakang sebab kita tahulah bahasa Inggeris ni bahasa yang penting juga sebab dia bahasa antarabangsa. Bahasa antarabangsa, kita nak pergi travel mana-mana mudah dengan adanya kefahaman bahasa Inggeris tu. Jadi pada part akhir ni part akhir ni Ustaz nak Hilmi bagi kata-kata semangat lah kepada adik-adik luar sana. Mungkin adik-adik rasa payah rabel, bahasa Inggeris susah rabel, bahasa Inggeris lepas tu mungkin alasan tak faham jadi malah jadi kita tak faham jadi malah nak baca sebab tak faham kan. Mungkin antara tu faktor kita ni panggil susah nak dapat skor dalam English paper ni. Jadi boleh ini bagi nasihat lah kepada adik-adik kita di luar sana secara ringkas lah. Secara ringkasnya saya boleh ayat kalau kita rasa macam down, macam kalau STPN ni ke banyak nak SEM 2 ni
banyaklah KK kerja khusus Cikgu Wi tu. Semestinya jadual kita kepada untuk muat ni bagi saya tengoklah kepada saya akan tengok video macam mana akak-akak abang-abang kita berjaya dalam muat ni. Contohnya mereka dapat bank yang lebih tinggi. Bila kita tengok video tu, ia akan menjadi inspirasi lah kepada kita untuk lebih semangat dan target lebih tinggi untuk dalam muat ni. Contohnya untuk lastnya saya boleh ayat banyakkanlah tolonglah cikgu-cikgu, sebab berkat dengan tolong-tolong cikgu ni sebenarnya saya sebelum saya dapat result ni, saya banyak tolong-tolong cikgu, tolong mak ayah, tolong saing-saing hok lemah-lemah muat tu, tolong ajar saya supaya improve sama-sama muat ni. Sebab apa saya tolong? Sebab berkat hok saya doa tu semestinya akan membantu kita untuk mencapai gapo kita nak. Sebab kita tahu ada doa kita ke termabur ataupun doa saya. Kita tahu sebab kita mintalah doa daripada saya tu supaya kita dapat gapo kita nak, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Itulah kata akhir daripada adik Hilmi kita. Maknanya kita kena banyak berusaha, dan di samping tu kita jangan buat jauh-jauh sifat malah buat jauh. Dan selagi kita kena banyak khidmat dan tolong cikgu, mak ayah kita dan saing-saing kita. Mungkin itu juga antara faktor yang Allah beri kepada kita paling mudah nak faham, apa? Mudah dalam kita nak listening, nak reading apa semua, writing apa semua, kan? Jadi mudah, insya-Allah. Jadi itulah topik kita pada malam ini. Saya rasa mungkin nak dekat 40 minit dah, sebab kita target 20 hingga 40 minit. Okey. Jadi insya-Allah Ustaz ingin banyak-banyak terima kasihlah pada Hilmi kerana sudi datang berkongsi mengenai muat yang mana ia dapat 4 jadi kita akhiri dengan rakaman kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekiranya anda ada persoalan apa-apa, adik-adik ada persoalan, nanti Ustaz akan letak nombor telefon dalam Ustaz punya video. Anda boleh direct tanyalah adik Hilmi kita, insya-Allah dia akan bantu adik-adik semua, insya-Allah. Okey, assalamualaikum.